Duit shilling. Assalamualaikum geng, kembali lagi bersama KB Suhab Prai. Lama tak jumpa kan? Tak ada angin, tak ada ribut. Tiba-tiba modal mocha ni viral pula. Jom kita review hari ni. Bagi yang belum pernah subscribe, minta tolong subscribe dulu tau. Yang mana hari-hari duk minta ide review model mocha tu, jom kita review hari ni. Motor ni ada 4 pilihan warna. Warna biru, hijau, oranye dan juga warna hitam. Tapi maaf cakap lah, kalau nak warna hijau, warna oranye, warna biru mungkin cepat. Warna hitam hampa tunggulah 3 bulan. Ida tahu kenapa semua pakat cari motor ni. Tambah-tambah kakak-kakak yang kitchen tu sebab motor ni rendah. Tapi tak pelik lah kenapa kakak-kakak pun suka motor ni. Sebab motor ni ringan, 88 kilo je. Nampak nak buat naik pun senang. Siapa yang tak boleh nak tongkat 2 tu, sesuai lah motor ni. Untuk enjin main dengan 110cc, sesuai lah nak bawa slow-slow, nak bawa santai-santai. Soalan komen, top speed lah, berapa laju dia boleh pi. Kalau kata laju tu dalam kawasan Pekai, dah pernah tengok orang buat review kan, 96km/h macam tu. Tapi orang yang review tu besar ni je. Kalau besar ni tak tahu nak kata lah. Satu lagi soalan orang kerap tanya Ida, motor ni boleh tak nak naik highway? Mestilah boleh. Cuma fuel tank capacity dia 4.7 liter je. So kalau hampa nak naik highway tu kena kerap isi minyak lah. Kalau hampa okey dengan fuel tank kecil tu, okey dengan kelajuan dia, okey tak ada masalah, beli je lah. Lagi satu yang specialnya model mocha ni, walaupun dia kecil tapi dia punya bawah seat ni luas juga tau. Spoil sikit je, kalau ada lekuk dekat atas ni mesti boleh buang mat. Seat ni nampak kecil je kan, tapi boleh je sebenarnya nak duduk 2 orang, cuma muat dengan tak muat je lah. Seat pun boleh tahan lembut, tak ada lah sakit bongkok. Tapi itulah tempat letak kaki ni kecil je. Kalau nak selesa buat yang extend. Tapi floor panel orang depan memang luas. Kalau tinggi 170 tu pun lutut tak sangkut lagi. Untuk version yang Ida tunjuk ni, dia special sikit sebab dia main sekali dengan box tau. Nak yang tak ada box pun boleh, tapi rugilah sebab box ni tambah 100 je. Box siput ni harga dia saja pun dah dekat 300. Untuk tayar pula, walaupun sisi kecil, motor kecil, tapi tetap main dengan single disc brake, single piston caliper. Cuma brake belakang ni pakai brake drum je lah. Tak apa, sisi kecil cukup je. Saiz tayar dekat depan dengan belakang ni pakai 10 inci. Kecil-kecil pun lampu semua bagi full LED tau. Motor harga murmur, takkan nak bagi smart key, pakai kunci je. Fairing dekat depan ni pun model bagi yang jenis plastik saja tau. Walaupun plastik tapi boleh rasa plastik dia memang kualiti tinggi. Untuk spare part tak berani nak janji lagi, tapi kalau setiap kali keluar motor baru tu jangan risaulah, sebab spare part mesti ada. Lagipun kalau hampa beli motor dengan kami kan, kami punya after service memang tip-top. So hampa mai je balik dekat kami nak buat claim ataupun nak cari barang, roger je. So macam model mocha ni okey ke tak? So kalau nak dapatkan, nanti dah sediakan satu wasabi dekat bawah tu, tekan je link tu tau. Harga motor pun RM4,400 saja kalau ada box. Kalau tak ada box, RM4,300. Yang belum subscribe, minta tolong subscribe dulu dan nak review banyak lagi motor lepas ni tau. Until next review, bye bye, Assalamualaikum.